Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berbunga kemesraan saya ucapkan kepada kombinasi intelektual kehakiman, salam Malaysia Madani dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Irdina binti Muhammad Firdaus. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari SMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Pada perspektif saya, karya sastra merupakan sentuhan seni yang amat tinggi falsafah dan kebijaksanaannya. Di sebalik pemilihan kata yang indah dan berseni, terselit 1001 mesej yang ingin disampaikan. Dengan berpaksikan perspektif ini, maka amat besarlah hati saya ingin membedah sebuah novel sastra yang telah saya pilih, iaitu Musim Sepi. Novel setebal 345 halaman bercetak ini dikarang oleh Ali Jusoh, seorang penulis profilik tersohor di Malaysia yang juga terkenal dengan karya lainnya seperti Alur Miang dan Orang-Orang Perang. Surah Al-Isra ayat 23 telah menyatakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku baik kepada ibu bapa dan tidak berkata kasar kepada mereka. Ayat ini dapat saya kaitkan dengan Musim Sepi kerana novel ini jelas sekali mengetengahkan konsep anak derhaka. Sesuai dengan tajuknya, novel ini telah dikarang dengan penuh penghayatan sehingga berjaya menyampaikan isu kekeluargaan sehingga mampu menyentuh hati para pembaca dari pelbagai usia, termasuklah diri saya sendiri. Novel ini menelusuri zaman tua Haji Seman dan Hajah Aminah yang memiliki 2 orang anak lelaki bernama Bakhtiar dan Bustaman. Alangkah sadis hidup mereka. Bakhtiar, anak sulung kebanggaan mereka, langsung tidak didengari khabar beritanya semenjak menuntut pelajaran di England belasan tahun yang lalu. Persoalan mereka mula terungkai bila mana Bakhtiar ditemukan di Kuala Lumpur. Namun sayangnya, Bakhtiar ataupun nama gelarannya Bak langsung tidak mengenali mereka berdua. Selesai sahaja saya mengelak halaman terakhir, saya dapat rumuskan 3 kelebihan Musim Sepi yang membuatkan saya jatuh hati akannya. Yang pertama ialah kekuatan nilai dan mesej yang menjadi matlamat akhir penghasilan novel ini. Antara amanat utama yang saya dapati daripada novel ini ialah kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak. Di dalam novel ini, sejahat mana pun Bakhtiar dikatakan orang, seburuk mana pun Bakhtiar di mata masyarakat, Haji Seman dan Hajah Aminah tetap menyayangi Bakhtiar selaku anak mereka dan mengampunkan segala perbuatannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kata-kata Haji Seman yang berbunyi, "Aku ampunkan segala dosanya kepada aku dan aku berharap Allah akan mengampunkan dosanya itu." Yang kedua ialah sindiran halus Ali Jusoh kepada masyarakat yang cepat menghukum perbuatan orang lain. Tidak seperti si tanggang anak derhaka, Bakhtiar sebenarnya amat menyayangi kedua ibu bapanya dan melayan mereka dengan sebaik-baik layanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan catatan diari terakhirnya buat Haji Seman dan Hajah Aminah. Namun, orang kampung yang tidak arif akan hal tersebut dengan cepatnya melabel Bakhtiar sebagai seorang anak derhaka, malah seorang kafir kerana mengahwini gadis orang putih. Walau bagaimanapun, saya merasakan bahawa kekuatan utama novel ini adalah pengolahan ceritanya yang bertentangan dengan stigma masyarakat namun masih dekat dengan realiti dunia kita pada hari ini. Novel ini diinspirasikan oleh hikayat Si Tanggang namun telah diolah semula dan diubah persepsinya oleh Ali Jusoh
Kerana sesungguhnya bagi Haji Seman dan Hajah Aminah, Bakhtiar amatlah jauh daripada apa yang dipanggil sebagai anak derhaka. Jika si Tanggang menderhakai ibunya kerana berasa hina, bongkak dan malu terhadap ibunya sendiri, Bakhtiar berpura-pura melupakan ibu dan bapanya kerana berasa hina, malu dan kasihan terhadap dirinya sendiri. Akhir kalam, begitulah kupasan novel Musim Sepi yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Tuntasnya, jika niat di hati ingin membaca isu kekeluargaan yang mampu menyentuh hati, silalah baca novel ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.